Hei mereka! Hei mereka apa? Hei! Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera my friends semua. Semoga semua berada dalam lindungan Allah SWT dan dirahmati oleh Allah Tuhan sekian alam Okay, video kali ni aku nak bawa berkenaan dengan isu serbuan yang baru dilakukan baru-baru ni 3-4 hari lepas, berkenaan dengan pesta LGBT katanya lah. Okay, di mana pada serbuan itu yang dilakukan oleh pihak berkuasa di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur, di bangunan 2 tingkat yang dikatakan sebagai pusat penjagaan kesihatan, di mana 201 lelaki telah ditahan, iaitu yang terdiri daripada 171 warga negara, Muslim 101 orang dan non-Muslim 70 orang serta 8 orang pekerja. Pekerja mana pekerja premis tersebut kan. Dan yang ditahan tu termasuklah 17 pejabat awam yang terdiri daripada golongan profesional seperti 3 orang doktor hospital, 1 orang timbalan pendakwa raya, 1 orang pegawai takbir diplomatik PTD, 4 orang guru, 1 orang pegawai penjara, 1 orang penolong jurutera universiti, 1 orang pegawai kebudayaan, 1 orang doktor pakar protologi, 1 orang pegawai jabatan insolvensi, 1 orang pegawai jabatan pendidikan, 1 orang pegawai khas pentadbiran SUK dan 1 orang penolong pegawai perubatan. Akan tetapi mereka ini semua telah dilepaskan dan dibebaskan kerana tiada pendakwaan yang dapat dilakukan oleh PDRM. So, kenapa jadi begini? Okey, apa yang aku dipahamkan adalah dalam soal siasat, mereka ni tidak dapat didakwa kerana katanya mengikut kata PDRM, tiada sesiapa pun yang mengaku sebagai mangsa mangsa yang kena toron yang menoron dan yang ditoron, tak ada. Okey, so jadi polis tak dapat bawa kes ni sebagai kes yang berkaitan luar tabi'i kerana tiada bukti. Walaupun dalam video tu kita nampak ada yang bogel tengah mandi dan sebagainya kan. So jadi kita pun polis pun tak dapat buat apa-apa sebab bukti pun tak kukuh. Walaupun mungkin mereka jumpa juga towel yang dah berdarah Yalah, serah berdarah tak serah berdarah kan, tapi yalah, apa boleh buat. Dan tapi apa-apa pun aku ucapkan syabas kepada pihak berkuasa. Tak apa, walaupun serbuan-serbuan yang dilakukan ni gagal untuk mendakwa mereka, tetapi keep it up, don't give up. Okay, amal makrum naik muka kena teruskan. Sebab apa? Sebab budaya gay ni amat berbahaya untuk kita amat berbahaya budaya songsang ni. Aku jujur aku kata, okey, amat bahaya. Dalam hukum Islam pun meliwat ni adalah satu dosa yang terlalu besar lebih besar daripada dosa berzina. Kalau berzina, kau kalau kahwin kau akan direjam sampai mati. Kalau kau bujang, kau akan dirotan sebanyak 100 sebatan. Okey. Tetapi kalau liwat, hukumannya kalau tak silap aku adalah hukuman mati. Walaupun kau kahwin ke kau bujang, tetap mati. So jadi dan cara hukumannya amat mengerikan iaitu kau akan dibawa ke tempat yang tinggi, yang paling tinggi dalam bandar ataupun dalam tempat kediaman ataupun kampung tersebut. Kalau ada gunung-gunung lah, kalau bukit-bukit lah, kalau bangunan tinggi lah. Dan daripada atas tu kau akan dihumban ke bawah. Itu hukuman yang aku faham lah berkenaan bagi LGBT. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak ambil tahu, kalau kita tidak bentras benda ni, kalau kita tidak kengkang benda, kalau tiada usaha langsung untuk mengengkang benda ni, maka azab Allah akan datang. Azab Allah akan datang dan tak kira lah dalam tu kalau Allah nak azab, dia tak kira sama ada engkau pengamal ke tak mengamal ke, engkau LGBT ke ataupun tidak ke kan. Walaupun kau orang beriman sekalipun, kau tetap akan kena azab juga. Sebab apa?
sebab engkau tidak melarang ataupun ada usaha untuk melarang perkara mungkar ini daripada berlaku. So jadi secara jujur Pak Farouk ucapkan syabas dan tahniah untuk pihak berkuasa yang tidak henti-henti untuk melakukan operasi untuk membenteras perbuatan-perbuatan yang tidak diingini, yang amat jijik sekali. Okey? Mana-mana agama pun melarang perbuatan tersebut. Mana-mana agama pun, agama samawi ataupun bukan agama samawi pun melarang perbuatan tersebut. Tak ada satu agama pun yang menghalalkan perbuatan meliwat ni. Okey, so Pak Farouk harap kita ni dihindarilah daripada bencana-bencana yang sedemikian rupa lah. Azab Allah tu pedih lah. Itu je aku boleh cakap. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video Pak Farouk ni. Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. JB Style, brother. JB Style.